Sampai-sampai tu menyandai Pak. Betul lah Mi. Berapa minit? Sejam 7 minit. Berapa? Simpang tadi. Berapa jam? Sejam 7 minit. Dia berapa minit? Kita 2 jam, dia orang sejam. Target bawah sejam. Target bawah sejam Mi. Aduh, laju tu sejam. Berat lah belakang menunjuk.
Bapak dia apa? Bapak dia apa sikit? Apa? Nama dia? Umar. Okay, Assalamualaikum. Saya Farhan daripada Moped Adventure Touring. Terus suara perlu buka kan? Macam komersial berita kan? Kami sekarang berada di Post on the Road. Perjalanan nak masuk ke dalam ni dalam lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah jugalah. Dengan kondisi jalan yang tak berapa nak elok. Lepas tu agak adventure lah dia punya jalan, tapi tak sehebat Postitum lah. Agak kecewa juga lah. So aktiviti petang ni free and easy. So petang ni kita masak ayam BBQ. Ini importnya daripada Thailand. Tu tadi mana? Dah tak ada kan? Ada datang ayam. Ayam tadi tak ada kan? Sepah-sepah pula tadi Tu bawa kereta tu. Oh, tolong. Ini Don. Don Daniel. Order dengan tu ah. Ini Arai. Dota kapal. Berani makan? Berani makan? Betul lah. Boleh share. Apa? Nama dia? Omar. Dia apa dia mempunyai apa? Subcon? Subcon. Apa yang larat banyak. Dia yang blok. A few moments later. Apa ni produk ni? Kena buat aduan ni, betul. Produk campur. Pakai sel pintu. Memanglah awak. Ya, sel pintu pakai memanglah tanggal. Hei. Pandanglah kamera pak. Dia pintu ada mau. Bawa jauh lah, bawa nafas bawa. Terima kasih pada yang hadir. Terima kasih pada Cik Ashraf dan Fawaz daripada Format Asia. Tak kuat. 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 Alah, bunyi apa pula ni? Test. Ikut lah. Sangat tunnya. Slow ikut lah. Ikut tu sangat. Macam kat crown. Ikut dia. Post on the road. Okey saya pusing-pusing lah. Saya ambil hadiah. Apa? Patut saya pusing seorang tarik Okey, ni kita buat lucky draw. Mungkin lepas ni kita akan teruskan lah buat benda macam ni. Kan kita ambil barang yang harga RM10 lah. Contohlah kan. Tak kisah apa sebenarnya, tapi kita letak harga benchmark dia RM10. Lepas ni kita bungkus elok-elok untuk next event lah. Okey? Kau suka happy-happy. Okey, yang pertama kita bagi Dom. Assalamualaikum. Okey, hari ni hari Ahad. Sekarang dah jam pukul 11 pagi. Okey, kita orang akan keluar daripada Post on the Road ni lah. Okey guys, part last ni gambar-gambar je semua. Sebab video semua dah habis. Kita up kat depan tadi. Terima kasih juga kerana support saya. Si Makeup, jangan lupa subscribe, like dan share saya punya video. Jumpa lagi video akan datang. Okay guys, terima kasih.
Okey, untuk makluman saya baru keluar daripada pos in the road Kuala Lipis Pahang. Okey, sekarang saya dekat tepi highway Karak. Apa yang saya nak beritahu kat sini, saya camping. Saya pakai box kapal K39N yang saya custom. Saya custom sini ada rack untuk saya buat untuk letak table lah. Table handal orang panggil. Table handal. Okay, ni mama saya ada kemah, kerusi dengan tilam kemah.